Nanti awak combine. Awak pakai nama saya. Baiklah, Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Hari ini pelan kami akan menerangkan tentang pengajaran kami daripada projek kami iaitu tentang menerima suapan rasuah. Rasuah merupakan perbuatan yang salah di sisi undang-undang dan juga bertentangan dengan nilai moral. Daripada projek ini kami mempelajari bahawa kesalahan menerima suapan rasuah adalah dijatuhkan di bawah Akta 694 berdasarkan SPRM. Keburukan ini bukan sahaja daripada segi individu tapi juga daripada segi ekonomi. Ia juga menjejaskan undang-undang dan membawakan kebenaran yang salah kepada orang yang membuat ketidakadilan ini. Kita perlulah sentiasa berpegang pada nilai integriti dan kejujuran dalam setiap tindakan, walaupun kita rasa macam kita boleh guna duit untuk memudahkan proses kita untuk berjaya, tapi sebenarnya ia adalah palsu dan ia akan mengukuh, ia akan merosakkan amanah dan integriti kita. Selain itu, kami juga dapat mempelajari bahawa kita dapat membina budaya kerja yang telus dan beretika dengan mencegah rasuah. Oleh itu, kesimpulan saya adalah rasuah walaupun membawa lebih banyak keburukan daripada manfaat. Setiap individu perlulah mengamalkan sikap amanah, jujur dan berintegriti agar kesejahteraan masyarakat serta kemajuan negara dapat dikekalkan. Baiklah, saya akan bagi kepada ahli saya yang seterusnya. Saya sebagai seorang manager, tanggungjawab saya ialah memastikan semua urusan syarikat dijalankan secara telus, jujur dan mengikut undang-undang. Dalam video ini, saya berdepan dengan situasi di mana terdapat cubaan untuk mempercepatkan urusan melalui rasuah. Walaupun yang mungkin kelihatan sebagai jalan yang mudah, menerima atau memberi rasuah adalah salah satu kesalahan yang boleh merosakkan reputasi syarikat serta menjejaskan kepercayaan orang ramai. Sebagai pengurus, saya perlu menolak sebarang bentuk rasuah, mengikat kaki tangan tentang kepentingan integriti dan memastikan setiap keputusan dibuat secara adil dan profesional. Itu sahaja dari saya serahkan. Siapa? Okey, sebagai seorang penasihat, saya ingin mengingatkan bahawa kita perlu sentiasa berhati-hati ketika menggunakan sosial media dan telefon pintar. Jangan mudah dipercayai mesej atau panggilan daripada individu yang tidak dikenali. Sebelum membuat sebarang tindakan seperti kongsi maklumat peribadi atau memudah pembayaran, pastikan kita menyemak kesahihan maklumat tersebut terlebih dahulu. Jika kita berasa ragu-ragu, dapatkan nasihat daripada ahli keluarga, guru atau pihak yang diberkenaan. Ingatlah, sikap berhati-hati dan berfikir sebelum tindakan dapat mengelakkan kita daripada menjadikan mangsa penipuan. Jadilah pengguna yang bijak dan sentiasa utamakan keselamatan diri daripada dunia digital. Dalam drama pendek kami mengetengahkan isu rasuah yang masih berlaku dalam masyarakat. Rasuah berlaku apabila seseorang memberi atau menerima ganjaran untuk mendapatkan keuntungan secara tidak sah. Melalui drama ini, kami ingin menunjukkan
bagaimana rasuah boleh berlaku dalam situasi harian dan kesan buruknya terhadap individu, organisasi dan masyarakat. Antara kesan rasuah ialah ketidakadilan penyalahgunaan kuasa serta hilangnya kepercayaan orang ramai terhadap institusi. Oleh itu, mesej utama drama kami ialah setiap individu perlu mengamalkan nilai integriti, amanah dan berani menolak rasuah supaya masyarakat dapat hidup dalam keadaan yang lebih adil dan telus. Seterusnya, Pengajaran daripada drama ini ialah rasuah merupakan jenayah yang membawa kesan buruk kepada individu, masyarakat dan negara. Oleh itu, kita hendaklah sentiasa mengamalkan sikap jujur, amanah dan berintegriti serta berani menolak sebarang bentuk rasuah. Kesimpulannya, drama pendek ini memberi mesej bahawa rasuah bukanlah jalan untuk mencapai kejayaan. Sebaliknya, rasuah merosakkan kepercayaan, menjejaskan ekonomi dan membawa kesan negatif kepada masyarakat. Kita sebagai rakyat perlu memainkan peranan dengan menolak rasuah, tidak menyalahgunakan kuasa dan berani melaporkan perubatan rasuah kepada pihak berkuasa. Marilah kita bersama-sama membina masyarakat yang berintegriti kerana masa depan negara bergantung kepada kejujuran dan tanggungjawab setiap individu. Bisik ke? Weh, yang ni kau ambil ni lah. Aku dah baca ni, kau baca yang dua ni. Ya Allah, kurang aku nak. Drama ini mengajar kita bahawa setiap perbuatan rasuah pasti mempunyai akibat. Walaupun seseorang mungkin memperoleh keuntungan dalam jangka pendek, akhirnya mereka tetap akan berdepan dengan tindakan undang-undang. Oleh itu, kita mestilah menjadikan kejujuran dan integriti sebagai amalan dalam kehidupan seharian. Teruskan recording.